Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, aku Safwan. Dah lama korang tak jumpa, dah lama gak tak buat video Hari ni aku rasa macam nak buat video sebab hujan. Aku tak boleh nak pergi mana-mana. Cuaca hujan light-light. Jadi aku fikir hari ni aku nak tukar minyak hitam. Motor ni dah lama sangat aku biar dia parking. Aku bawa LC je. Jadi hari ni aku rasa nak tukar minyak hitam sebab dah lama tu aku beli minyak hitam ni. Tapi aku tak tukar. Aku beli SR saja try, orang kata okey kan. Jadi aku saja try beli bukti sajalah cuba. Padahal motor buat pergi kerja, balik kerja je. Motor ni dah benyai gila dah kalau korang tengok kan, sebab aku dah tak jaga. Memang tak ada masa pun nak jaga. Sebab aku bawa pergi ulang alik kerja je. Jadi motornya terbengkalai macam ni sebab aku pun bukannya main motor sangat macam orang lain kan. Hardcore tukar sana tukar sini apa benda. Aku biasa-biasa je, simple je. Mana aku rasa aku nak tukar, aku tukar. Kalau tak, aku tak tukar, aku biar je. Macam tu. Jadi hari ni aku nak tukar minyak hitam. Okay, korang layan lah. Okay kan. Balik lagi aku. Jadi aku gila jejak ambil bekas sebab aku lupa nak buang minyak hitam macam mana. Bekas tak ada. Aku ambil bekas. Jadi korang layan je lah Aku rasa aku buat timelapse pun nanti. Mana yang kalau tengok video aku ni kata alah sibuk lawan orang buat video motor, kau pun nak buat video motor. Bukan macam tu. Kita saja je bosan-bosan kita buat. Kalau tak kita tak buat pun. Macam tu. Bukan kata orang buat kita pun nak buat, bukan. Jangan macam tu. Sebab aku pun tak pandai sangat pasal motor ni. Bukan semua aku pandai pasal motor ni sebab aku pun baru-baru lagi pakai Y ni. Sebelum ni aku pakai S5 je. Jadi korang jangan kecam-kecam kalau ada nampak salah ke apa ke, biasalah newbie. Korang layan dulu sebab aku tengah tukar filter ni. Korang layan dulu sebab dengar je aku borak. Macam lama sangat, sekejap lagi sambung balik. Aku ada hal sikit kat situ. Okay, settle, sambung lagi. Tadi aku punya skru satu. Aku ada skru gold tapi dia boleh loose pula satu kat sini. Dah jadi cacat. Satu tak ada. Apa? Kita proceed je terus. Filter dah tukar, skru dah pasang. Lagi minyak hitam.
settle. Minyak hitam dah masuk. Duit pun dah jadi minyak hitam. Pak tepi dulu. Tu boleh. Alright. Kita kena kemas dulu sikit ni. Filter buang. Okay, siap. Siap motor aku. Setakat tukar minyak hitam je. Dia macam buat apa kan. Tapi lantak aku punya video kan. Pada kan. Jadi start dulu. Andalkan enjin. Lagi running sekejap. Aku nak buang ni dulu. Okay, itu je daripada aku untuk hari ni. Setakat tukar minyak hitam dia. Okay kan, kalau korang suka video macam ni lagi, korang komen kat bawah, korang like, share, follow. Nanti aku buat lagi video untuk next video. Okay, apa-apa. Assalamualaikum. Hola hola.